bagaimana menyebut gelaran I, R dan TS dalam majlis-majlis rasmi berbahasa Melayu. Gelaran I, R boleh disebut dalam majlis rasmi kerana gelaran tersebut terdapat dalam Akta Pendaftaran Jurutera Akta 138 Klausul 7. Namun cara menyebutnya adalah dengan hanya menyebut I, R tanpa menyebut gelaran asalnya yang penuh, iaitu insinyur. Ini adalah kerana nama insinyur adalah perkataan dari Indonesia dan tidak terdapat dalam kamus DBP. Manakala TS juga boleh disebut dalam majlis rasmi kerana ia terdapat dalam Akta Teknologis dan Juruteknik 2015. Akta 768 Klausul 19. Sebutannya juga hendaklah dengan nama TS kerana perkataan penuhnya iaitu teknologis masih belum dirakamkan di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini juga tertakluk kepada TC, iaitu satu gelaran kepada juruteknik dalam akta yang sama. Perkataan TC yang berasal dari perkataan technician adalah berasal dari bahasa Inggeris. Namun gelaran seperti DR boleh disebut dengan nama penuh iaitu doktor kerana perkataan doktor terdapat dalam Kamus Dewan edisi keempat iaitu orang yang mendapat kelayakan mengamalkan perubatan atau orang yang telah mendapat ijazah tertinggi dalam satu-satu pengajian.